Maksud firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam yang diberkati, yakni malam Lailatul Qadar. Fiha, pada malam tersebut, yufraqu, akan diberikan pencerahan segala hukum ketentuan takdir pada malam tersebut kepada para malaikat untuk dilaksanakan pada maksud tahun depan. Firman Allah Ta'ala surah Al-Dukhan. Baik, firman Allah Ta'ala lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami telah turunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka ayat ini menafsirkan ayat surah Al-Dukhan tadi. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Malam bila? Malam Lailatul Qadar. Pada ayat surah Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah Ta'ala tanya, tahu tak kamu wahai Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, akan turun pada malam itu para malaikat dan juga roh, yakni Jibril alaihi salam, pada malam tersebut dengan bawa berbagai amr urusan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya, dengan bawa segala urusan. Salamun, sejahteralah malam tersebut, hatta sehingga terbitnya fajar, yakni subuh. Bila berlaku malam Lailatul Qadar? Persoalan ini telah dijawab oleh Nabi SAW dalam seluruh kitab hadis ada. Nabi suruh cari 10 malam akhir daripada Ramadan, iaitu malam 20, 21 sampailah raya. Malam itu salah satu malam, bukan semua malam, salah satu malam akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Ulama berbahas, bincang, apakah dia berlaku sekali atau dia berlaku setiap tahun? Jawapannya khilaf di kalangan para ulama. Ada majoriti di kalangan mereka menyebut dia datang sekali pada zaman Nabi. Kalau begitulah pendapatnya, oyuklah kita, tak ada harapan. Tapi majoriti para ulama menyebut dia datang tiap tahun pada bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Dan apakah tanda-tanda datang Lailatul Qadar? Tanda-tandanya adalah hadis Nabi SAW, iaitu Nabi refer kepada ayat kita baca tadi, salamun, sejahtera malam. Ada satu kes, Nabi berasa malam tu malam Lailatul Qadar. Bila Nabi keluar, Nabi melihat ada orang tengah takhasam, yang tengah bertengkar. Maka Nabi masuk balik rumah. Dia kata tak jadi, bukan malam ni Lailatul Qadar, tak ada bertengkar. Jadi malam tu kena salam, dia kena sejahtera. Sejahtera tu ada banyak maksud, wallahu a'lam. Tapi bagi kita yang mencari, pemburu malam Lailatul Qadar, saya kira tak boleh tengoklah tanda-tanda ni, kita buat je. Dan ada satu lagi tanda dia sebut, tapi berlaku selepas malam, iaitu apabila siang esok, matahari dia mendung, dia tenang, dia tak panas. Itu dia sebut malam tadi berlaku malam Lailatul Qadar. Ada orang tag mesej pagi tadi kat saya, pukul 9. Dia kata malam tadi Lailatul Qadar Ustaz, pasal cerah dia tenang. Jawapannya wallahu a'lam. Dia tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak payah cari lah. Kalau cari stres, bukan cari maksudnya Lailatul Qadar tu, jangan cari tanda. Ada dalam kitab-kitab lama dia sebut tanda malam Lailatul Qadar apabila air sungai dia jadi berhenti, dia mengalir, dia berhenti. Ada juga menyebut pokok sujud. Ada juga menyebut malam tu air beku. Yang ni pun tak perlu cari, kerana saya ingat luar biasa kalau jadi. Jadi kita cari seperti mana Nabi suruh, dengan melaksanakan ibadah. Dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini poin dia. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Nabi Allah Ta'ala bila dibagi perkataan adat ni ada bilangan.
Bilangan menunjukkan pada kita dia mesti kalau satu, kalau tujuh. Ada begitu. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni bagi orang Arab ketika itu menunjukkan banyak yang tak terlampau kira, tak boleh kira ketika itu. Kalau hari ni orang kata bilangannya 1000 juta, orang tak boleh nak bayang berapa kosong belakang. Kebanyakan kecuali geng-geng yang pakar ekonomi ni, dia akan faham. Maka dia akan kata banyak sangat. Cuba tulis 1000 juta, dia pun pening 4 hari tak dapat tulis. Pasal banyak, nak kata banyak. Maka nak sebutnya banyak. Dan Allah akan gandakan mula bila malam sampailah terbit fajar. Maknanya maghrib sampai bersubuh. Sepanjang itu dikira semua amalan malam tu Allah ganda lebih baik daripada 1000 bulan. Seolah-olah dia buat performance malam tu Allah gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Seperti hari-hari yang akan datang. Jadi maksudnya pilihan rahmat untuk umat Nabi SAW. Yang umat ni umur pendek tak panjang. Kalau banding dengan umat dulu, Nabi Nuh AS Al-Fasanatin Khamsina Am, umur 1000 kecuali 50 tahun panjang. Umat dia pun panjang. Tetapi umat ni tak. Dalam hadis Bukhari, Nabi cerita umat sebelum, dia minta kepada Allah Ta'ala nak duduk di tempat yang tak ada orang, pasal nak jaga mata, telinga nak jaga. Maka dia duduk di pulau. Siang hingga dia cari makan, Allah bagi rezeki. Malam dia ibadah selama 500 tahun. 500 tahun. Bila dia mati menghadap Allah SWT, Allah persilakan dia masuk ke syurga dengan rahmat. Masuklah dengan rahmatku. Dia kata kalau boleh dengan amalan itu. Dia berhitung penglihatan kanannya tak lepas. Maka dia dicampak dalam neraka, bukan sebab tak lepas sangat, tapi sebab sombong dalam melakukan ibadah. Dia merasa banyak tu hebat. Jadi oleh kerana itu, kita ni umur pendek, amal ummati baina siti wa sab'in, umur aku ni 60-70. Jawabnya, inilah peluang yang ada. Rebutlah 10 malam terakhir. Tuan nak dengar cerita pengalaman. Ada pengalaman. Pengalaman saya tahun pertama di bumi Yaman, seorang Yaman. Masa tu masuk Ramadan. Kawan saya, senior-senior kita ni, dia ajak pergi semayang lepas waktu asar di satu masjid namanya Jami' Az-Zubair. Jami' Az-Zubair ni masjidnya, sifat masjid itu 2 dekat, petoknya 2 dekat. Besar masjid tu. Dan masjid ni jadual imam waktu tu adalah puasa yang ke-26, buka puasa malam tu 27 hari tu. Jadi lepas asar di hostel, kami semua bergerak menuju ke Jami' Az-Zubair. Sampai-sampai Jami' tu orang kat luar masjid dah penuh, pintu masjid tutup. Kami pun cuba pergi rapat, tanya orang paling dekat. Dia kata orang kat dalam dah penuh. Saya pergi tengok kat tingkap, pintai daripada luar, memang penuh. Lepas asar. Jadi kawan kita kata, kita cari tempat yang mana ada, yang penting dekat. Cari dapatlah tempat jauh sikit. Duduk kami kumpulan, sementara nak tunggu buka puasa. Sebab buka puasa tak bawa bekalan, tapi biasanya akan datanglah lori trailer ni, yang penginfak ni, dia akan bagi. Biasa macam tu lah. Hari tu tak dapat juga, punyalah ramai. Kami pun bergegas di cafeteria yang dekat, dia beli shawarma, makan buka puasa. Datang tadi, tempat kami pun dah kena rembat, jauh lagi kami duduk. Situlah sembahyang maghrib, situlah isyak, tarawih, qiyamul lail. Kerana imam dia adalah Syekh Mahmud Siap. Dia kerap kali datang Malaysia dulu, buat khutbah untuk Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Dan meninggal, rahimahullah. Punyalah padat. Bila tu? Malam 27. Dan saya bertanya dengan sahabat-sahabat yang ada pengalaman Ramadan 10 malam terakhir, malam 27 ramai sangat dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi. Padat. Siapa datang agak-agak relax lepas isyak tak boleh masuk. Tapi Alhamdulillah bumi ini Allah bagi banyak kelebihan.
27 soft down banyak kosong. Percaya dekat saya. Tuan-tuan masbuk pun boleh soft down. Jadi gunalah kesempatan yang ada ni, peluang. Mudah-mudahan peluang yang Allah bagi ni kita dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh faham? Tak faham? Okey, alhamdulillah. Kita tutup tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.